Tahu itu ni dia buat. Dia duduk Johor. Johor kan, bini dia tu bini Johor kot. Dia duduk pulang kot Johor sana. Mana dia nak ingat balik main kat sini kot, balik kot sekali-sekala kot. Alah dia balik dia kena lembu dia di sini dah. Oh sini pada kandang lembu kan. Sana belah Negeri Sembilan ke apa dia ada lagi apa lembu dengan kambing kat dia buat kat sana. Dia sebut itu kan masa dia yang tahun sudahnya mas. Tahun bila korban dia panggil dia. Bukan tahun sudah punya korban ke? Ini buat korban tu. Balik mai dia buat korban lah. Tahun sudah rasanya. Tu. Dia panggil dia tiba tak jumpa kan dah. Jumpa tu. Tak jumpa kot. Setengah apa? Hampir awal lagi ah. Awal sikit kot dia duk cerita. Kata kau sampai lambat sikit kot rasanya masa tu dah balik rasanya. Tak jumpa di situ kan. Tu cerita dia. Lain tak ada cerita apa. Mak kait noh. Dia menikah dengan orang Rusia dulu noh. Rusia. Dengan bini Rusia pada masa dekat Sudan tu dia menikah dengan orang Arab. Kan? Pandai dia noh. Nikah dengan Rusia lah Arab mau tu ni hak Malaysia dia menikah dengan orang mana? Seorang Sarawak kan. Tak tahu lah tu. Seorang gitu hak yang Johor tu dia, hak Johor tu pun orang Kelang Pahang kot. Dia duduk Johor kau macam mana tu? Macam tu lah lebih-lebih kurang itu lah. Johor pun boleh dia kot. Johor tu dengan Sarawak dia dua orang kat tu. Banyak orang dia menikah. Anak ramai tau. Tahu. Seronok orang nikah ramai-ramai noh. Kan nak tanya pribadi. Kadang-kadang orang tak suka cerita. Yalah. Kalau dia sendiri buka tu tak apalah kita tanya sikit. Ni dia tak buka langsung. Tak buka pun kita tanya juga. Dia nak cerita dia cerita, tak mau cerita nak buat apa kan. Ikut dia lah. Kadang dia tak suka dia. Kadang-kadang tak suka. Kadang-kadang dia cerita pun dia tak suka. Dia tak suka dia cerita macam lain kan. Kona-kona sikit. Kalau dia suka dia cerita lebih sikit. Tu ya. Dia ada orang misteri kan, misteri. Misteri mana boleh cerita. Dia kena cari sendiri. Kadang-kadang cerita tu dia nak pergi kalau dia fikir untuk teladan je. Kan benda tu teladan. Teladan. Apa tu ada kahwin lah aku tahu lah. Aku tahu kan. Tapi hak seronok dia tak cerita. Kan orang nak kahwin tu. Pasal seronok tu. Pasal seronok. Allah Akbar. Pintu keluar kot cermin. Keluar kot cermin apa benda? Kucing tu keluar. Kucing. Tapi yang ni rumah siapa lah ni? Siapa duduk ni? Ni sebelah ni. Nampak rumah ni orang tumpang duk. Oh dia main tumpang duk sewa. Tak. Sewa dia pun main duk lama dah ni. Oh dia buat rumah dia tu. Aku beranak main duk sini minggu lepas duk dah. Oh belah depan tu. Rumah tu tak renovate lagi. Oh kira dia dapat kat dia rumah tu. Lah ni anak tinggal anak dia. Dapat kat dia tak tanah tu? Tanah siapa tu? Tanah tak bagi. Lepas duk Lepas duk je. Boleh nah. Tak sewa. Tak sewa. Nak pergi sewa. Kalau macam tu punya gaya, nak kata kalau mereka nak keluar, mereka tuntut puluh-puluh ribu. Tak boleh tu lah, dulu undang-undang tak boleh lah ni. Tak boleh lah? Oh ingat kau boleh ke tuntut apa, ganti rugi ke apa? Rumah tak lepas tak ada. Macam tu lah. Tapi kalau rumah... Lepas tuntut, kecuali kita lepas keluar. Tu kena tuntut lah, lepas tuntut. Jadi kita pun tak boleh nak allow mereka lah. Loh. Mana kata kalau rumah, tapi kalau rumah kayu, maknanya boleh lah juga orang mereka angkut pergi kan, simen tinggal simen tinggal dia pun angkut mana lah tanah mahal. Tanah lah mahal lah. Dia kena beli pula ratus-ratus ribu pula tanah. Lot. Lot Lot boleh lah 80 ribu. 80, 100 ke apa lebih sikit ke. Kalau nak gram sikit lah 100 dapat. Boleh dapat lah. Gram tak asin 80. Kalau sidam dah. Oh ada lah. Bagus dia nak cari duit pula tahu lah. Tentu lah. Baru dah tua lah. Tua pergi cari duit. Beli lah ke. Mudah kuat sikit.